Kau jangan viralkan dulu. Katakanlah korang ni adalah pengguna, okay? Korang pergi makan kat kedai makan dan kemudian balik daripada kedai makan ni korang keracunan makanan. So apa benda yang korang kena buat? Pertama sekali korang kena faham ni bila melibatkan keracunan makanan ni, kita sebagai orang awam tak boleh sahkan apa kita makan secara terbatas yang menyebabkan kita keracunan makanan. So katakanlah bila kau suspek bahawasanya kau ada makan kedai ni mungkin pada pukul 5 jam yang lepas ataupun 6 jam yang lepas, dan mungkin daripada kedai ni lah kau mendapat keracunan makanan, kau pun pergi ke doktor pun sah memang kau keracunan makanan. Dalam keadaan ini, asas ini masihlah firasat engkau saja. Sebab apa? Sebab kau tak boleh sahkan dengan pasti bahawasanya makanan ni mengandungi racun yang telah memberikan kau kemudaratan in the first place, okay? So in this situation, kau kena buat apa? Kau janganlah masukkan cerita yang kau alami ni kat dalam social media, cerita dengan semua orang bahawasanya kau makan kat kedai ni, kau mendapat keracunan makanan, yada-yada dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apa yang kau cakap ni belum dibuktikan betul lagi. Sebab apa? Sebab kena ada scientific test yang dibuat kepada makanan-makanan yang ada kat kedai warung Pak Jabik lah misalnya, untuk test daripada KKM untuk tengok betul ke makanan ni memang rosak hingga boleh menyebabkan orang lain keracunan makanan. Dan benda ni jadi lagi parah sekiranya sebelum korang buat aduan, kau dah viral ke dia dulu, kau dah biar semua orang tahu pasal kedai dia. Bila dia tengok benda ni, walaupun lah apa yang kau cakap ni yang betul berlaku, memang kau tunjuk gambar dia kedai kotor, ada lalat, pekerja dia tak ikut SOP, macam-macam benda, tetapi disebabkan kau dah viralkan dia, sebelum kau buat aduan, dia dah dengar benda ni, dia tahu benda ni salah dari segi undang-undang, dia boleh repair everything. Dan selepas kau buat aduan kepada KKM, finally bila KKM datang dekat situ, dia tengok semua peniaga ni dah ikut, tak ada benda yang peniaga ni buat salah, maka susah pihak KKM nak keluarkan apa-apa kompaun kepada pekedai-pekedai ni kerana telah menyebabkan engkau keracunan makanan, sebab tak ada bukti yang boleh sahkan bahawasanya makanan-makanan dia memang rosak ataupun ada pekerja-pekerja dia yang tak ikut SOP pengurusan makanan yang betul, okay? So point aku dekat sini senang je, Man. Kalau korang jadi pengguna kat dalam Malaysia ni kan, kalau korang ada apa-apa yang kau tak puas hati lah kepada mana-mana perniagaan, kau jangan viralkan dulu, kau adukan dulu, kau biar orang-orang yang ada kuasa ni siasat dulu, dah ada keputusan siasatan, memang kau dah sah perkara itu berlaku, barulah kau cerita pasal pengalaman kau, pasal kau punya awareness dan pelbagai lagi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kau cerita benda atas talian ni, mengikut firasat kau, mengikut pengalaman kau, bukan semua pengalaman kau ni adalah sumber-sumber yang boleh disahkan. Sekiranya ni hasil daripada perkongsian kau perniagaan ni, jatuh perniagaan dia punya owner mungkin dapat prejudis daripada orang lain, banyak benda yang dia suffer, tak silap-silap kau yang kena saman dengan owner-owner ni semua, kau yang kena keluar duit ambil lawyer, yang akhirnya kau yang kena keluar duit untuk bayar segala pempasan kepada owner-owner ini. Jangan sampai jadi macam ini. Sebelum korang type, sebelum korang keluarkan apa-apa kat atas social media, pastikan korang berfikir dahulu secara kritikal. Sebab apa kita tak nak apa yang kita cakap ni bite us in the ass in the future, okay?